Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabatusha Humaira binti Abdullah, nombor kad matrix D24E2358. Dalam video ini, saya akan menerangkan tentang bagaimana TikTok itu wujud serta bagaimana TikTok dapat mempengaruhi masyarakat pada masa kini. TikTok mula wujud sebagai sebuah platform perkongsian video pendek yang direka untuk memudahkan pengguna untuk menghasilkan kandungan yang kreatif dan cepat. Aplikasi ini juga membolehkan pengguna untuk merakam, menyunting dan memuat naik video berdurasi pendek dengan penggunaan muzik dan kesan visual yang menarik. Konsep ini menjadikan TikTok mudah untuk diakses dan diminati oleh pelbagai lapisan masyarakat, khususnya golongan muda. Seiring dengan perkembangan teknologi, telefon pintar dan internet, TikTok berkembang pesat dan menjadi salah satu platform media sosial yang paling popular di dunia. Keunikan TikTok terletak pada algoritma iaitu For Your Page yang memaparkan kandungan secara automatik berdasarkan corak tontonan, interaksi dan juga minat pengguna, sekaligus dapat meningkatkan tahap penglibatan serta tempoh penggunaan aplikasi. Dari segi pengaruh terhadap masyarakat, TikTok telah mengubah cara individu berkomunikasi, berhibur dan mendapatkan maklumat. Platform ini menjadi medium penyebaran trend, budaya popular serta isu semasa dalam bentuk yang lebih santai dan mudah untuk difahami. Selain itu, TikTok juga digunakan sebagai platform pendidikan, perniagaan kecil dan pemasaran digital. Itu sahaja daripada saya kali ini. Terima kasih.